Lembut, roti dia lembut sangat. Roti naik klasik, nama dia roti naik klasik. Tengok dia punya lembut roti dia. Bismillah. Tengok. Masya Allah lembutnya. Serius geng, antara roti yang paling lembut pernah saya makan ni lah, roti naik klasik. Ni yang proses buat yang golok. Nampak? Ni proses buat yang golok. Okey, yang golok. Ni yang golok. Nampak? Okey, ni yang pandan cheese. Ni butter sugar. Ini yang putih butter sugar tau. Ni butter sugar, yang putih butter sugar. Ni pandan yang butter sugar. Okey, yang ni yang putih cheese. Putih yang cheese. Lembut ni lembut betul. Lepas tu kita ada yang golok, yang putih. Golok dia pintal punya, yang pintal. Lepas tu ada pandan juga, yang pandan yang golok pun ada, belum siap, kejap lagi kita tunjuk. Ni ada inti kacang. Lepas tu kita ada yang kosong saja. Memang kosong, tak ada topping. Kosong saja. Tawar lah, kita panggil roti tawar. Harga semua sama, satu box RM9. Siapa beli 3 box, kita bagi 25 je. Tu nombor dia. Nombor dah ada, alamat ada, waste ada, waktu operasi ada. Tengok dia punya lembut roti dia. Bismillah. Tengok. Masya Allah lembutnya. Serius geng, antara roti yang paling lembut pernah saya makan ni lah, roti naik klasik. Lembut sangat. Pernah pula ada cheddar cheese kat atas dia ni. Ada cheddar cheese, Masya Allah. Saya makan Bismillah.